nak buat lemang, ya, salah satu bahan penting, sangat penting yang diperlukan adalah Alamak, esok dah raya. Buluh lemang tak cari lagi, kuih-muih pun tak beli lagi. apa Macam sangat mana penting. nak raya kome? Alamak, esok dah raya kome. Lemang tak ada, kuih pun tak ada, tapi hati tetap ceria. Sebab raya ni bukan pada benda. Lemang. Jangan risau, Satu lagi lah, sebab kita tak buat banyak. janganlah pusing. Buat. Tiga. Raya ni bukan pada lemang atau ketupat. Yang penting hati bersih. Maaf-maafan, itu yang utama. Alamak, esok dah raya kome. Kalau tak sempat beli last minute, supermarket masih buka. Cepatlah pergi. Tapi Okey, ingat, ini juga salah satu jangan sampai lupa. orang kata bahan yang sangat penting Yang kalau penting kita nak hati masak lemang. tenang, jiwa bahagia. Kalau duduk di kampung macam senang lah yang Jadi kelapa. janganlah risau, janganlah kelapa. pusing. Raya ni datang sekali setahun. Macam tinggi lah, tak payah nak beli. Sebab kelapa buat sekarang ni kalau musim perayaan harga sangat tinggi. So, selepas kita dah ambil kelapa, lagi kita pergi. Okey. Okey, seterusnya kita kupas dia kelapa dulu. Long Green Avanza Campaign. Alamak, esok dah raya. Buluh lemang tak cari lagi, kuih-muih pun tak beli lagi. Ini kita buat, kita mesin kelapa. Okey. Alamak, esok dah raya kome. Lemang tak ada, kuih pun tak ada, tapi hati tetap ceria. Dia digulung dulu. Sebab raya ni bukan pada benda. Jangan risau, janganlah runsing. Raya ni bukan pada lemang atau ketupat. Yang penting hati bersih. Maaf-maafan, itu yang utama. Alamak, esok dah raya kome. Kalau tak sempat beli last minute, supermarket masih buka. Cepatlah pergi. Tapi ingat, jangan sampai lupa. Yang penting hati tenang, jiwa bahagia. Jadi janganlah risau, janganlah rusing. Raya ni datang sekali setahun. Yang penting hati bersih. Alamak, esok dah raya kome. Jemput datang kome. Rumah siapa? Rumah Pak Long Green Avanza Campaign. Alamak, esok dah raya. Buluh lemang tak cari lagi, kuih-muih pun tak beli lagi. Macam mana nak raya kome? Alamak, esok dah raya kome. Lemang tak ada, kuih pun tak ada, Tunjuk ni betul. Tunjuk ni. tapi hati tetap ceria. Sebab raya ni bukan pada benda. Jangan risau, janganlah runsing. Raya ni bukan
pada lemang atau ketupat, yang penting hati bersih. Maaf-maafan, itu yang utama. Alamat, esok dah raya Komeng. Kalau tak sempat beli last minute, supermarket masih buka, cepatlah pergi. Tapi ingat, jangan sampai lupa, yang penting hati tenang, jiwa bahagia. Jadi janganlah risau, janganlah rusing, raya ni datang sekali setahun, yang penting hati bersih. Alamat, esok dah raya Komeng. Jemput datang Komeng, rumah siapa? Rumah Pak Long Green Avanza Camping. Okey, pastikan ke mana pula kata. Okey, pastikan setelah masuk pulut jangan masuk banyak-banyak. Masukkan santan sekali biar dia mesra santan di bawah tu. Kalau kita masuk santan di bawah tu ada santan ya. Sambil tu dah masuk santan, kita masuk pulut lagi. Kalau kita masuk last santan, kita takut santan tak lepas ke bawah. Kan? Dia tak mesra santan. Okey, macam ni. Kita masuk santan lagi. Dia dah penuh macam tu. Okey. Nampak? Masa santan orang kata. Jadi meleleh tak apa. Janji dia penuh. Kan? Masuk. Okey. Cantik. Okey, itu cara-cara nak masukkan santan dan apa ni pulut di dalam buluh. Okey. 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 Okey, selepas 2 jam ya, kita masuk tadi pukul 4 suku lebih kurang. So sekian dah 2 jam ni, 2 jam kita tengok hasil dia macam mana. Tak pernah masak, ini kali pertama ni. First time. Nak tengok apa jadi. Yang dipanaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Dah masak dah. Memang dah masak terus lah. Dah masak terus. Okey, boleh pada api. Dah masak terus. Alhamdulillah. Dia dah kecut nampak. Dah masak terus lah. Tu ni sampai kecut dah. Alhamdulillah. Sekejap potong kan. Stop. Okey. Okey. Okey, tadi buluh tu memang dah pecah. Saya ikat dengan dawan. Memang bila belah dia tak cantik keluar dah. So kita tengok yang ni. Yang ni dia tak pecah. Okey. Okey. Tengok. Okey, cantik. Buluh dia pun. Panas. Yang tak tahan tu panas. Okey.
Wah, panas. Panas. Nak pegang daun ni. Api dah. Okey. Kita tengok kejadiannya. Cantik lah. Cantik masak dia. Okey. Kita masak dalam tong drum. Kita 2 jam. Ya, dalam masa 2 jam api jangan kuat sangat. Nampak masak dia cantik. Masak rata. Terbaik.